Klik pada sub-menu List of Submission di bawah menu Inventory pada navigasi bar. Halaman List of Inventory Submission by Y dipaparkan. Klik pada butang Submit pada rekod tahun semasa. Sekiranya terdapat rekod inventory yang berstatus incomplete, sistem akan memaparkan mesej bahawa terdapat rekod yang belum lengkap. Pengguna hendaklah menekan butang Update Record untuk melengkapkan maklumat bahan atau campuran kimia yang masih belum lengkap. Klik pada ikon Edit untuk mengemas kini maklumat pengemukaan inventory sebelum dikemukakan. Pengguna akan dibawa ke halaman borang Chemical Substance _Chemical Mixture untuk mengemas kini maklumat. Ulangi langkah 1 dan 2 untuk membuat pengemukaan inventory semula setelah melengkapkan kesemua maklumat bahan kimia. Halaman Summary 2025 Inventory Submission akan dipaparkan. Klik butang Confirm setelah memastikan semua maklumat inventory bahan kimia adalah lengkap dan tepat. Pengguna akan dibawa ke halaman Confirmation of Inventory Submission yang memaparkan maklumat deklarasi untuk semakan akhir sebelum penghantaran. Tanda pada kotak deklarasi dan klik pada butang Submit untuk meneruskan penghantaran pengemukaan inventory. Paparan mesej pengemukaan inventory telah berjaya dihantar berjaya dipaparkan. Klik butang OK. Setelah penghantaran berjaya, status pengemukaan inventory bahan kimia telah berubah daripada draft kepada submitted. Melalui ikon di ruangan Action, pengguna boleh melakukan tindakan seperti butang View digunakan untuk melihat maklumat pengemukaan inventory. Butang Generate Certificate digunakan untuk menjana sijil pengemukaan inventory bahan kimia. Butang Edit Submission digunakan untuk mengubah rekod pengemukaan inventory yang hanya dibenarkan semasa tempoh pengemukaan sahaja. Klik butang Confirm sekiranya ingin mengemas kini semula pengemukaan inventory yang telah dikemukakan. Pengguna boleh mendaftar semula bahan kimia bagi tahun semasa sebelum tarikh akhir pengemukaan.